Flora. Nah, ini kad jemputan perkahwinan saya. Jangan lupa datang tau. Tahniah Insyirah, nak kahwin dah ke? Lah, majlisnya nak buat macam mana? Nanti saya nak buat tema barat, tema moden. Lepas tu nanti saya pakai gaun putih, pasangan saya pakai suit dan tali leher. Pagi tu saya buat majlis. Malam tu saya sambung buat after party. Ada DJ. After party? Ada DJ? Ini kahwin dekat London ke? Tak. Saya kahwin kat kampung je. Kat Kuala Pilah. Hah? Kuala Pilah? Kenapa ni? Ni Insyirah ni nak kahwin. Dia nak buat majlis belah pagi tu ala-ala barat. Majlis belah malam ada after party. Buatnya dekat Kuala Pilah. Aku bukan nak cakap apalah, tapi kita ni orang Nogori. Kita ni ada adat. Walaupun kita pergi mana-mana, adat ni masih ada. Walaupun kita duduk dekat negara orang, duduk dekat sini, walaupun hilang dah bahasa Nogori tu, tapi adat tu tak hilang kat hati. Biar mati anak, jangan mati di adat. Ni aku ada bawa teromba yang kita kena baca ni. Adat itu tidak ditonan zaman. Adat itu terus menerus. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Tak hanyut dek ombak, tak melayang dek ribut. Tak mati di timur, tak henti di barat. Adat dibawa ke mana-mana. Biar mati anak, jangan mati di adat. Datang dari orang lama, menjadi lambang orang kita. Biar mengantau ke mana pun, orang Nogori tak mudah dihanyut. Orang Nogori setia hatinya. Walau jauh dia merantau, asal usul tidak dilupakan. Yang elok dipakai yang buruk tak diikut Kalau usang kita cari, kalau lupa kita ingati. Itulah ia adat berpatik seri menanti. Maksud teromba ni ialah walaupun kita pergi ke mana-mana, ke timur, ke barat, pergilah ke mana-mana, adat ni kita bawa, tak hilang dari hati. Sebab apa tak hilang? Sebab orang Nogori ni setia hatinya. Jadi Insyirah, macam mana? Baiklah, saya akan tukar tema jadi tema adat berpati. Saya nak juga naik tandu. Jadi, macam yang Sakinah cakap tadi, biar mati anak, jangan mati adat. Okay, sekian, terima kasih. Wah, sungguh